Pemilihan kotak untuk pindah rumah yang sebenar. Yang pertama, korang kena tahu barang korang banyak mana. Yang kedua, korang kena tahu berat barang korang berapa. Yang ketiga pula, korang kena tahu kotak jenis apa yang sesuai untuk letak barang-barang korang. Bila semua tu korang dah identify, korang boleh pergi ke Qnocycle. Korang cakap korang nak kotak macam ni. Yang kat depan korang ni, yang ni memang sesuai untuk pindah rumah, di mana saiz dia tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang penting, kotak ni double layer. Sebab apa mesti double layer? Sebab kotak ni boleh tampung berat sehingga 50 kg. Itu adalah panduan macam mana untuk korang buat pemilihan untuk membeli kotak pindah rumah. Kalau korang nak datang beli kotak pindah rumah, korang boleh datang walk in ke Qnocycle ataupun korang boleh PM nombor yang tertera untuk sebarang pertanyaan yang lebih lanjut.